Saya tidak berhasrat naikkan apa-apa cukai yang menyentuh kedudukan rakyat. Itu jelas. Jadi sekarang kita telah merangka pemotongan subsidi bagi golongan tersebut. Tetapi golongan rakyat tidak akan terkesan. Kamu kan tahu dia tu penipu. Muka dia pun muka penipu. Yang kamu berdua bijak pandai yang boleh kena tipu dengan dia tu pasal apa? Sejujurnya saya dah malas dah nak ulas segala penipuan dia ni. Tetapi persoalan yang mengganggu pemikiran saya adalah, kenapa masih ada yang nak sokong dia ni? Pada yang mendapat pulangan atau penjawatan tu, saya fahamlah. Tapi pada mereka yang tak dapat apa-apa, kenapa masih ego nak sokong dia? P. Ramlee pun pernah cakap, muka dia pun muka penipu. Yang kamu bijak pandai boleh kena tipu tu, pasal apa? Contoh penipuan dalam video ni. Katanya kerajaan tidak akan membebankan rakyat dengan cukai. Tapi itu hanyalah atas dasar. Realitinya, kenaikan kos terhadap perkhidmatan, kedai makan, kos di pasar raya, tetap akan membebankan rakyat B40 khususnya. Jadi, boleh komen sikit tak? Kenapa masih nak menyokong sedangkan dah tahu dia ni penipu? Bahaya kan sekarang kan? Susah. Bila ada yang jenis lidah bercabang dan suka bermuka-muka, bahaya. Kawan atau lawan atau keluarga, semua dia boleh jadi sesumpah. Tahu sesumpah. Lebih baik berpada-pada. Tapi jangan bagi ruang langsung pada yang jenis macam gini. Bahaya, bahaya, bahaya. Bahaya. Janji palsu kami tak rela. Anwar turun, itu suara kita. Harga naik, hidup tertekan, rakyat dizalimi tanpa kasihan. Negara rosak, maruah digadai. 26 Julai kita berhimpun ramai-ramai. Ayo ke Kuala Lumpur satu suara. Lautan manusia tuntut perubahan nyata. Bukan gila kuasa, bukan bayaran, tapi kerana cinta pada agama dan negara.